Wih korang, apps main pembelajaran dah keluar. Korang boleh tahu otak korang jenis apa? Ya betul. VAR, Visual, Auditory, Reading dan Kinesthetic. Kalau kau kinestetik, maksudnya kau suka belajar sampai bergerak. Macam aku, coding sampai hack bang. Okay, soalan pertama. Saya sering menggunakan simbol dan warna dalam nota saya. Fan, macam mana Fan? A sangat setuju, B setuju dan C tidak setuju. Aku tak tahu lah nak pilih apa. Aku pilih A lah. Sebab aku suka nota matematik yang warna. Oh patut lah, dia kan suka tengok kartun je. Aduh, mana makanan ni? Aku order nasi goreng ayam tadi, kenapa tak sampai lagi ya? Merdeka! Bunyi apa tu? Merdeka! Man, kenapa kau bising-bising sangat ni? Exam stres sangat ke? Oh, aku tengah ni study bahasa Merdeka pada tahun 1957. Alah kau ni Fan, dia kan kinestetik. Mestilah dia bergerak untuk membelajar. Contoh dia buat merdeka-merdeka tadi. Oh, patutlah. Kalau macam tu, memang gaya pembelajaran ini sangat penting lah kan? Ya. Betul. Fotosintesis, oh yeah. Klorofil itu hijau warnanya. Lagu apa kau nyanyi tu? Lagu drama mana pula kau ambil ni? Alah, dia kan auditori. Mungkin tinggi dia suka rock kapak. Apps kita membantu korang untuk mencari cara belajar yang baik untuk otak korang. Tak payah belajar 10 jam lah. Kalau kau visual, kau hanya tengok video je lah. Dan kalau kau kena setia macam aku, kau boleh belajar sambil dance. Mai pernah jalan? Kau unik, cara belajar kau pun unik.